Oh, ada pun geng Kak Yati rupanya yang ambil teknologi pejabat. Okey, tapi Ana awak ambil kos apa tu? Maksud Kak Yati diploma ke SPMV? Maksud Kak Yati ambil kos pejabat tu SPMV tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Jadi tak ada pula peluang macam Ana ni boleh pakai heels baju kebaya. Ni mesti kos diploma ni. Okey, masa zaman Kak Yati tu sekolah menengah vocational, Kak Yati ambil pengurusan pejabat tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi SPM, orang lain SPM subjek biasa kan, kos masing-masing lah SPM kan. Tapi kalau orang vocational ni, dia SPM dalam kurungan vocational. Jadi macam Kak Yati, subjek pengurusan pejabat, betul lah Ana cakap tu, ada belajar menaip. Subjek tambahan dari pengurusan pejabat ni, dia ada account, ada subjek menaip, ada terengkas, dengan subjek tambahan Kak Yati rasa itu je lah. Dah tak ingat kan. Tapi praktikalnya adalah menaip dengan terengkas. Bab menaip ni pun Kak Yati memang ada pengalaman lah. Sebab kita setiap jari ni ada huruf dia tau. Tapi itulah, zaman sekarang dah tak guna semua jari lah kan. Sebab Kak Yati pun dah tak kerja office kan, dah umur-umur sekarang ni. Jadi lebih guna handphone, guna ibu jari je. Tapi memang masa belajar menaip tu memang pakai mesin type. Memang setiap jari ni ada huruf dia. Lepas tu syaratnya kita menaip, kita tak boleh tengok mesin type tu tau. Dia masa exam lah, masa exam SPM kan. Mungkin Ana pun sama lah masa Ana ambil exam. Cara dia, kita akan dapat kertas macam petikan kan. Okey, tangan dekat mesin type. Lepas tu kepala tak boleh toleh. Okey, nanti kan cikgu akan kira pengawas yang jagalah masa periksa kan. Okey, 1, 2, 3, kepala tengok je kat kertas tu tau. Memang tak sempat nak tengok mesin type. Ya Allah, pengalaman yang memang tak boleh lupa lah. Belajar kos pengurusan pejabat ni, bab menaip dengan subjek terengkas. Kalau macam account, mungkin ramai lah ada pengalaman ambil subjek account kan. Macam menaip tu macam tu lah. Dia mula-mula belajar tu memang kena ketek. Memang kelakar lah. Sebab jari Kak Yati pula halus, kecil je kan. Dia banyak kali tersangkut lah dekat mesin type tu. Tapi tak tahulah sekarang nak cari mesin type yang macam zaman dulu tu ada lagi ke tak sebab zaman dulu punya mesin type tu, masa zaman 90-an tu lah, zaman Kak Yati tu, menaip tet je. Ya Allah, sampai jari tu selit-selit tak boleh lupa. Okey, thank you Ana komen. Kita ada geng rupanya, ada sahabat yang sama-sama belajar kos pengurusan pejabat. Untuk subjek terengkas pula kan, nanti Kak Yati sambung next video.